Bila kita sebut mewarnakan rambut yang dibolehkan, jangan kita nampak inah je. Faham lagi? Begitu juga bila kita kata perempuan boleh mewarnakan kuku merah, jangan kita nampak inah je. Okey. Pertama, dye rambut, makna mewarnakan rambut. Bukan inai saja. Semua jenis usaha mewarnakan rambut dibenarkan. Melainkan dua syarat kita kena jaga. Yang pertama, hendaklah dye atau pewarna itu tidak menebat rambut. Maksudnya dia tidak menjadi manik min usulil mak, kata ulama, ilal adwi fil ghusli. Ketika kita nak mandi, nak basuh kerana mengangkat hadas, janganlah maknanya dia berjirim, dia menutup rambut. Jadi tak sah mandi hadas kita. Faham lagi? Jadi sama ada dia inai made in Mekah ataupun dye dalam kotak made in America, Britain, Belgium, tak ada peduli. Jadi yang jenis tidak menebat di rambut. Bila kita dye, lepas tu kita bilah, betul tak? Bila kita bilah, dia gugur habis. Hak bertokar zat tu dia tanggal. Tinggal rambut saja dengan warna, pokoknya sah. Tapi kalau walaupun buatan Pakistan ke, buatan Madinah sekalipun, lepas kita bilah, dia tepek atas rambut. Menunjukkan ada jirim yang menutup rambut. Jadi air mandian tidak kena pada batang rambut. Tidak sah mandi. Cuma kita nak rayak, nak khabar, cara nak kenal. Sah tak gini. Kalau dye yang halal, yang sah, lepas kita bilah, kita ambil jari gini, buat ngepit, kepit di rambut. Tarik gini. Kalau yang sah, bila kita tarik, dia licin rambut. Kalau yang tak sah, kita tarik sakut-sakut tangan. Dia getah. Faham lagi? Menunjukkan ada jirim menutup batang rambut. Faham tak? Itu cara dia. Yang kedua, syaratnya, janganlah dengan warna hitam. Kerana jumhur ulama mengatakan, orang yang berubah haram warnakan rambut dengan warna hitam. Melainkan ketika darurah. Tapi ada dua orang ulama dipanggil pandangan yang kaul yang dhaif, pendapat yang lemah, yang tidak masyhur, membolehkan warna hitam ma'al karahah serta makruh saja, hukumnya tidak haram. Okey? Jadi munafik taklid mana-mana silakan. Masalah fatwa mesti dengan pendapat yang muktamad. Kita orang awam nak taklid tak apa, asalkan ia itu daripada fuqaha. Faham? Bukan dari netizen.